Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesihatan untuk menjalankan ibadah puasa kita pada bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, izinkan saya berkongsi bersama penonton sekalian tentang tasbih di bulan Ramadan. Tasbih di bulan Ramadan ni adalah satu perkara yang mudah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini dengan dua perkara seperti mana yang telah diajarkan oleh Imam Ibn Kathir. Yang pertama, di bulan Ramadan ini keistimewaannya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala menyentuhkan tentang perkara-perkara seperti amalan-amalan kecil tapi besar ganjarannya, seperti bertasbih. Dan bertasbih ini, hadirin dan hadirat sekalian, sekiranya kita bertasbih pada bulan Ramadan, ianya lebih baik, 1000 kali ganda lebih baik kita bertasbih pada bulan Ramadan daripada di luarnya, iaitu selain daripada bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bertasbih ini adalah satu perkara yang mudah sekali, iaitu hanya dengan kita melafazkan Subhanallah, kita akan mendapatkan banyak faedah-faedahnya. Seperti Imam Muslim menerangkan di dalam hadisnya, di dalam buku hadisnya, bahawa sekiranya kita bertasbih sebanyak 100 kali, maka akan terhapus segala dosa-dosa kita, walaupun sebanyak buih lautan. Dan begitu juga Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di sebuah hadis yang lain telah menerangkan bahawa sekiranya kita bertasbih, mengucapkan Subhanallah walhamdulillah sebanyak 100 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang, pasti kita akan datang di depan Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang paling hebat. Dan tidak ada yang datang dengan ganjaran tersebut kecuali yang sama hebat sepertinya, iaitu telah bertasbih Subhanallah walhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menasihati, kita menggalakkan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat handai kita, masyarakat kita untuk terus bertasbih. Dan tasbih itu artinya tanzih dan takdis, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita membasahkan, mewangikan lidah kita dengan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Suci. Seperti ayat Al-Quran, kita dah biasa bertasbih di dalam surah Al-A'la. Pada ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan di dalam surah Yasin, ayat yang terakhir, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi tasbih ini adalah satu perkara yang biasa kita lakukan. Tanpa membuang masa lagi, marilah sama-sama kita bertasbih. Dan saya akan akhiri pengongsian saya pada hari ini dengan bertasbih, iaitu tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan tidak ada orang yang rugi sekiranya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Ramadan.